Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faizatun Ain binti Muhammad Jamil, nombor matriks A210253. Hari ini saya akan membentangkan tentang persepsi masyarakat Malaysia terhadap hubungan manusia dan alam sekitar antara perspektif antroposentrisme dan ekosentrisme, iaitu di kawasan Bangsa Kuala Lumpur. Dalam era moden ini, isu alam sekitar semakin mendapat perhatian di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa terdapat dua perspektif utama dalam memahami hubungan manusia dengan alam sekitar, iaitu pertama, antroposentrisme, iaitu pandangan yang meletakkan manusia sebagai pusat utama dan alam dilihat sebagai sumber untuk kegunaan manusia. Kedua ialah ekosentrisme, iaitu pandangan yang melihat alam sekitar mempunyai nilai intrinsik dan perlu dihormati serta dipelihara tanpa mengira kepentingan manusia semata-mata. Namun dalam konteks Malaysia, pembangunan pesat telah membawa kepada isu seperti pencemaran, kemusnahan hutan dan perubahan ekosistem. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami kedua-dua konsep ini. Masalah utama yang diketengahkan dalam kajian ini ialah tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat yang masih belum sepenuhnya diterjemahkan kepada amalan sebenar. Ya, walaupun masyarakat mungkin sedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar, namun dari segi tindakan masih terdapat unsur kelalaian. Selain itu, faktor seperti agama, budaya dan pendidikan dipercayai memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap alam sekitar. Oleh itu, kajian ini mempunyai dua objektif utama. Objektif yang pertama ialah untuk mengkaji tahap kesedaran masyarakat terhadap konsep antroposentrisme dan ekosentrisme. Objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti pengaruh agama, budaya dan pendidikan terhadap persepsi masyarakat mengenai alam sekitar. Seterusnya, bagi metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kaedah pengumpulan data adalah melalui soal selidik menggunakan Google Form. Seramai 50 orang responden telah dipilih sebagai sampel kajian dan lokasi kajiannya adalah di Bangsa Kuala Lumpur. Bagi analisis data, kajian ini menggunakan kaedah kekerapan dan peratusan untuk data demografi serta skor min untuk mengukur tahap persepsi responden terhadap item soal selidik. Untuk bahagian demografi responden, kajian ini melibatkan 50 orang responden. Dari segi jantina, responden terdiri daripada 48% lelaki dan 52% perempuan. Dari segi agama, majoriti adalah Islam iaitu sebanyak 84%. Dari segi etnik pula, majoriti responden adalah Melayu iaitu 80%. Bagi umur, kebanyakan responden berada di dalam lingkungan 18 ke 35 tahun. Dari segi tempat tinggal, majoriti responden tinggal di kawasan bandar iaitu Bangsa. Ini menunjukkan bahawa kajian ini banyak melibatkan golongan muda yang tinggal di kawasan bandar. Bagi objektif pertama iaitu tahap kesedaran masyarakat, kajian mendapati tahap kesedaran terhadap konsep antroposentrisme dan ekosentrisme adalah tinggi. Skor min yang diperolehi adalah sekitar 4.0 hingga 4.3 yang menunjukkan tahap kefahaman yang baik dalam kalangan responden. Ini menunjukkan bahawa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang falsafah alam sekitar. Mereka juga memahami konsep ekosentrisme dan antroposentrisme dengan agak jelas. Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat adalah tinggi. Tetapi, ini tidak semestinya menggambarkan amalan sebenar dalam kehidupan seharian mereka. Bagi objektif yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, kajian ini menunjukkan 3 faktor utama iaitu agama, budaya dan pendidikan. Dari segi agama, skor min adalah sangat tinggi iaitu 4.44. Bagi budaya, skor min adalah 4.50. Dan bagi pendidikan, ia mencatatkan skor paling tinggi iaitu 4.56. Ini menunjukkan bahawa pendidikan merupakan faktor paling dominan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap alam sekitar. Secara keseluruhannya, tiga-tiga faktor ini memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran sikap masyarakat. Bagi dapatan daripada soalan terbuka pula, majoriti responden berpendapat bahawa masyarakat Malaysia masih cenderung kepada perspektif antroposentrisme.
Namun begitu, terdapat juga pandangan bahawa kesedaran ekosentrisme semakin meningkat terutama dalam golongan muda. Responden juga menyatakan bahawa pembangunan pesat dan pertumbuhan ekonomi sering menjadi keutamaan masyarakat, sehingga kadang-kadang mengabaikan aspek kelestarian alam sekitar. Selain itu, kemudahan hidup moden juga dilihat sebagai mendorong kepada sikap antroposentrik. Walau bagaimanapun, ramai juga responden berpendapat bahawa perlu wujud keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahawa walaupun tahap kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar adalah tinggi, namun amalan merasa alam masih belum konsisten. Agama dilihat membantu membentuk rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Budaya pula menyokong nilai menghormati alam, manakala pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat. Jadi ketiga-tiga faktor ini saling berkait dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap alam sekitar. Sebagai kesimpulan, objektif kajian ini telah berjaya dicapai. Masyarakat didapati memahami kepentingan menjaga alam sekitar. Namun begitu, pemikiran antroposentrik masih lagi dominan dalam kehidupan seharian mereka. Untuk cadangan, antara langkah yang boleh diambil adalah pertama, dengan pendidikan alam sekitar perlu diterap sejak daripada peringkat awal lagi. Kedua, kempen kesedaran perlu dilakukan secara berterusan tanpa berhenti. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang berkaitan alam sekitar perlu lagi dikukuhkan. Dan akhir sekali, amalan gaya hidup lestari perlu digalakkan dalam masyarakat. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian sahaja daripada pembintangan ini untuk khusus falsafah alam sekitar. Terima kasih.